Dari perabot ke hiasan rumah, anak kampung Kuala Pilah, Rafidah Nani menongkah cabaran hidup mendalami dunia seni. Bahan usang dan terbuang diberi nafas baru, tanpa sedar rumah menjadi galeri menarik hati ribuan peminat seni. Kuala Pilah, Negeri Sembilan, 20 km dari Pekan, Kampung Tamaris menyimpan permata tersembunyi. Di desa damai ini, berdiri sebuah rumah seni penuh bermakna, membangkitkan nostalgia kisah lama, menarik ribuan peminat seluruh dunia. Keunikan rumah ini berputik dari keutuhan cinta sebuah keluarga. Rafidah Nani Afandi, si penyambung warisan pusaka, gemar menghidupkan bahan-bahan yang dianggap tiada nilai. Kalau ikutkan semuanya bermula daripada santai-santai, tapi sekarang ni kita banyak mengusahakan projek kayu dan juga wall art yang diperbuat daripada barang-barang yang kita semula. Saya suka kumpul kotak. Jadi daripada situ saya mula buat wall art daripada kotak asalnya. Lepas tu suami ada bawa balik macam-macam barang, termasuklah paku, segala barang-barang yang digunakan untuk kerja-kerja pertukangan, bawa balik. Daripada situlah saya hasilkan macam-macam wall art yang ada untuk kegunaan rumah sendirilah pada waktu tu. Sebenarnya minat tu memang dah lama minat, tapi dek kekangan kerja, masa yang tak mencukupi tu, jadi kita pendam ajalah. Selepas 2019 tu kita dah lalui zaman PKP, masa tu dah banyak terluang dekat rumah. Jadi pada waktu itulah kita mulalah explore macam-macam. Jadi setiap hari kita akan buat wall art yang baru. Bagai merpati dua sejoli, si suami Nur Faizal Wahab turut berkongsi minat mencari bahan terpakai. Kebiasaannya, pasangan ini keluar mencari koleksi bersama. Tapi lama-kelamaan, Nur Faizal yang bertugas sebagai kontraktor lebih banyak membawa pulang artifak menarik, semuanya projek istimewa buat Nani. Kami hampir samalah dengan minat-minat apa yang ada, sebab Puan Nani ada berkebolehan untuk mengolah barang-barang. Biasanya kami jarang membeli. Biasanya kami kalau pergi mana-mana, contohnya pergi ronda mana-mana ke, kalau ada terjumpa macam barang-barang yang orang buang, contohnya kalau tengok rasa barang tu macam berkenan, kita akan ambil, bawa balik. So kami akan olah lah. Puan Nani dia ada bakat-bakat dia yang terpendam lah sendiri. Memang saya pun tak tahu daripada mana semua dia ada idea untuk olah apa-apa barang sebagai satu benda yang craft tangan. Kebetulan saya bekerja sebagai tukang jahit. Jadi ada banyak sangat kain perca. Kita fikir balik, daripada buang ataupun disimpan tak digunakan lagi, jadi saya buat wall art menggunakan kain perca. Pada asalnya mula tu buat untuk rumah saja. Tapi disebabkan dari hari ke hari tu makin banyak pula idea yang datang, kita dah cuba buat benda-benda lain yang baru. Makin lama tu dah makin banyak wall art yang ada. Sampai dah tak muat dinding dah. Hiasan dalaman House of Art inilah yang mencuri perhatian ramai. Setiap ceruk dipenuhi barangan lama, diberi nafas baharu. Setiap satu menyimpan 1001 kisah. Kebanyakannya peninggalan keluarga, ada yang diberi kenalan, ada yang dikutip di merata tempat. Pernah ada satu wall art tu hanya buat guna kain perca saja, dan ada seorang, dia kata dia berminat sangat nak beli dan dia tawarkan dengan harga RM4,500. Tapi pada waktu tu nilai tu dah jadi tak bermakna. Sebab antara nilai duit tu dengan barang, saya lebih sayangkan barang tu. Sebab frame kebaya tu saya buat, saya dedikasikan untuk arwah mak. Jadi itu yang sayang sangat. Bengkel kecil yang dibina sendiri keluarga ini merupakan ruang kreatif, eksperimen dan punca rezeki. Seni kitas mula yang dilakukan Nani sekeluarga lebih sekadar hobi. Nani menerima pelbagai pengiktirafan dalam dan luar negara. Anak-anak dengan suami memang sangat-sangat sokong lah. Kalau asalnya anak-anak memang tak minat pun. Tapi mungkin sebab dah hari-hari tengok kan, lama-lama sekarang ni itulah yang diorang buat juga. Saya tengok mak saya ni dia seorang yang sangat bekerja keras lah. Saya lihat dia kreatif lah dalam menghasilkan satu-satu produk tu. Dalam
hari-hari mesti ada benda baru yang dia akan cubalah. Dia akan R&D dulu, bila dah menjadi barang tu baru dia akan promote untuk dijual lah. Kebanyakannya tempahan yang dapat adalah frame pokok duit dan baju kebaya. Jadi saya tolong dari segi packaging, dari segi pemasangan frame dan hantar untuk pos lah. Setiap manusia tidak lepas dari pahit manis hidup. Kehilangan insan tercinta, Nani diselubungi kemurungan. Ketenangan desa bagai tiada makna. Nani banyak menyembunyikan diri, menyimpan pilu seorang diri. Sebenarnya dulu saya pernah berada dalam zaman anxiety. Agak lama sebenarnya, anggaran dalam 7 tahun lebih kurang. Setiap hari berperang dengan keadaan yang kalut dengan mengejar masa. Pada waktu tu anak-anak masih bersekolah dan ada beberapa perkara lah yang menyebabkan anxiety tu. Orang pertama yang sokong setiap yang saya buat daripada awal, adik saya. Keluarganya tidak pernah berputus asa memberi sokongan demi memecahkan rantai kesayuan. Tanpa disangka, seni menjadi penyelamat hati. Sebelum ni memang kita pun cuma nak bagi semangat pada dia. Jadi untuk bagi semangat pada dia, untuk alihkan fokus dia, kita pun mula ajak dia buat, jomlah kita buat DIY. Lepas nampak dia okey buat satu DIY, kita buat sama-sama kan. Buat satu DIY, lepas tu dia dah jadi rutin harian. Apa yang saya nampak ni sebenarnya bukan kata saya sokong dia. Saya yang memerlukan sokongan tu daripada dia. Daripada semangat dia tu, maknanya kita ni yang perlukan sokongan tu setiap hari. Kita yang perlukan satu suntikan semangat tu daripada dia. Daripada tengok kekuatan dia tu, vitamin lah untuk kita. Untuk kita rasa bersemangat, untuk kita rasa lebih berusaha, bekerja keras. Dapat semua daripada dia. Mana kita terinspirasi daripada dia. Nekat bangkit semula, Nani turut menghasilkan video perjalanan karya, kisah hidup dan keindahan kehidupan kampung. Dari sini, keunikan nostalgia dan karya House of Art Pilah mula menarik perhatian ramai. Pokok duit shilling, busana kebaya dan koleksi antik digilai ramai hingga ada sanggup terbang ke Malaysia semata-mata untuk ke Kuala Pilah. Sekarang ni kita memang open pada public lah. Mula kisahnya tu kawan-kawan yang nak datang, tapi bukanlah kawan-kawan yang daripada kawasan yang sama. Kebanyakannya datang daripada jauh-jauh. Sejak daripada tu lah kita makin lama makin rasa seronok. Saya suka, saya senang menyambut tetamu. Saya tak merasakan diri sebagai content creator, tapi kalau ikut hakikatnya begitulah. Setakat ni semua video saya buat sendiri, mana yang kita mampulah. Satu barang yang masa tu start viral, kita buat kerusi daripada kepala katil. Cabaran utama adalah masa. Kalau ikutkan kita agak terkejar dengan masa. Yang kononnya nak buat kerja secara santai. Tapi bila tempahan agak banyak tu, memang itulah cabarannya. Seni mengangkat Nani sebagai ikon tradisi, lestari dan usahawan berjaya. Harapan tu memang ada macam-macam harapan lah. Kalau dulu kita buat semuanya untuk memenuhi masa lapang, memenuhi kehendak, keperluan diri sendiri, kita memenuhi kehendak kawan-kawan, tak dinafikan memang menjadi antara punca pendapatan. Tapi sekarang ni sebenarnya harapan tu lebih kepada kalau boleh nak bekalkan apa yang ada sekarang ni untuk anak-anak, untuk kelangsungan anak-anak masa depan lah.